So Atok pun boleh buat, why not saya tak boleh buat? Ya, betul. Macam tu. Itu yang My planning saya nak buat ladang sendiri. Saya nak tanam, dalam idea buat masa sekarang ni, saya nak tanam cili. Semangat tu adalah main point. Kita kena semangat kalau nak buat sesuatu. Nak tanam biji benih pun kita kena semangat. Takkan macam ambil jadi ke tak jadi gitu. Assalamualaikum, salam sejahtera, Vanakkam semua. Apa khabar rakyat Malaysia? Bertemu sekali lagi kita di Tani Podcast musim kedua, edisi khas iaitu Inspirasi Tani Wanita. Memangnya kita akan bawakan kisah-kisah inspirasi, figura-figura hebat wanita di balik layar pertanian. Jarang kita dengar wanita berkecimpung dalam bidang pertanian, tapi hakikatnya sudah ramai yang memulakan dan menjadikan pertanian sebagai salah satu kerjaya utama mereka. Saya tak keseorangan. Kalau Tani Podcast cakap sorang-sorang, bukan Tani Podcast namanya. Kita bersama dengan orang kata tetamu istimewa yang orang kata anak kelahiran Kuala Lumpur, sekarang menetap di Sri Kembangan, dan beliau merupakan peserta program Usahawan Tani Muda di bawah Tajaan Mitra dan sekarang sedang melanjutkan pengajian, meneruskan menimba dan mencari pengalaman di bawah Mardikop Academy, iaitu salah satu pusat latihan pertanian moden di bawah naungan Mardikop yang kini menjadi tumpuan anak muda. Tidak lain dan tidak bukan, ini dia. Kita perkenalkan Cik Rani kita. Apa khabar Cik Rani? Hai, khabar baik. Cik Rani, kalau kita imbas sedikit, saya study juga latar belakang Cik Rani, meskipun orang kata bermula atau berakhir di peringkat pengajian sijil pelajaran Malaysia SPM, tapi saya percaya yang dikongsikan semangat beliau dalam orang kata percaya pada bidang pertanian ni cukup besar sehingga turut serta dalam Mardikop Academy dan membuktikan bahawa kerjaya ini boleh untuk semua. Betul Cik Rani? Betul. Anak muda sekarang ni Cik Rani, kita podcast pun dekat aircon kan? Berani pula kita nak podcast dekat tengah-tengah panas kan? Ini pula yang nak bekerja dalam bidang pertanian dan tengah panas. Jadi Cik Rani mungkin boleh kongsikan kepada kita bagaimana detik-detik permulaan jatuh cinta dalam bidang pertanian. Okay, bagi saya yang jatuh cinta tu, for me first time juga tu turun lampangan buat kerja pertanian. So saya mula-mula tanam pokok tu cuma untuk saja-saja je. Bila start tengok pembesaran dan berbuah tu, rasa dia tu tak boleh nak digambarkan. Rasa berbunga-bunga. Ya betul. Lebih kurang macam tu lah. So once dah tengok dia punya hasil dia, memang rasa dia lain lah. Terus penat tu terus hilang. Terus penat hilang. Panas pun kadang-kadang tak sedap. Tak sedap. Ya. Bila tengok kita punya hasil buah tu, macam tu. Jadi bermula dari situlah saya jatuh cinta dengan pertanian. Maksudnya sebelum ni memang tak pernah terlintas dekat fikiran ke macam mana nak mula bidang pertanian? Tak ada. Tak ada pernah rasa. Maksudnya mula-mula nak mencuba. Akhirnya tengok-tengok dapat hasil, itu rasa macam wah, itu rasa dia tak boleh digambarkan. Tak boleh digambarkan, kena teruskan lah. Okey, kita nak tanya juga kepada Cik Rani kan, sebab tak semua orang minat dalam bidang pertanian ni, dan ada di kalangan mereka yang katakan bahawa bidang ni hanya melihat kepada minat saja. Kalau kita tak ada minat, kita tak boleh nak go through lah bidang kerjaya ni, susah. Pandangan Cik Rani sendiri macam mana? Actually dari dulu saya memang ada minat. Sedikit demi sedikit saya belajar pertanian. So mungkin dari minat tu lah saya dapat berpeluang dekat Mardi Academy ni. So dari sini saya dapat pengalaman ilmu pertanian dengan moden baru ni. Rata-rata anak muda zaman sekarang ni, betul tak? Kalau Cik Rani boleh bagi respon kan, anak muda sekarang ni bukan mereka ni nak menunggu, orang kata nak kerja cepat je kan. Kalau buat satu kerja nak dapatkan hasil terus kan. Tapi dalam pertanian ni kita kena ada nilai kesabaran. Kesabaran yang paling tinggi kan. Sabar dengan, lepas tu kena percaya dengan diri sendiri. Apa yang kita tanam tu akan keluar hasil yang kita percaya tu lah. Dekat Mardikop sendiri, bagaimana kata detik bermulanya minat untuk bidang pertanian ni kan? Sebab
yelah tak semua orang boleh Minat. dalam bidang pertanian ni kan. Sabar juga kan. Tunggu juga. Ada tak orang kata momen-momen yang tertentu yang Cik Rani boleh kongsi kepada penonton dan pendengar podcast kita, macam mana pengalaman pertama turun ke ladang dan bila nampak hasil tu? Selain daripada kita pun kalau buat dekat rumah pun mungkin kecil-kecil kan, tapi bila Mardikop bagi je ruang dan peluang ni dan akhirnya membuahkan hasil, mungkin Cik Rani boleh kongsi kepada penonton macam mana pengalaman bersama dengan Mardikop. Pengalaman pertama kali turun padang tu. Pengalaman turun padang. Bila turun dengar tenaga pengajar saya ajar semua tu. So saya follow and then dapat betul-betul hasil dia. So dapat semangat nak lagi belajar dalam pasal mengenai pertanian. Faham. Dari cerita pasal tenaga pengajar pula, macam mana dia orang punya tenaga pengajar tu semua memang best. Dia memang betul-betul ajar. Dia tunjuk ajar tu memang bagi betul-betul kita faham. Dari segi teori, dari segi praktikal, turun lapangan, saya punya coach, saya punya trainer, semua memang ajar kita orang tu, tunjuk ajar tu dengan jalan yang betul. Bagi kita orang betul-betul faham dengan topik dan cara tanam, semua. Maksudnya kiranya kalau mereka yang tak ada background dalam bidang pertanian ni agak-agaknya boleh turut sekali boleh join sama ke dalam Mardikop Academy? Tapi tenaga pelajar yang kami dapat ni semua yang berpengalaman. Maksudnya dia ajar kita from A to Z. Yes, daripada benih tu nak dapatkan hasil yang cantik macam tu. Berapa lama agaknya proses nak melihat hasil? 60 to 70 hari. 70 hari? Ya. Oh, maksudnya dalam 70 hari kita dah nampak dah hasil dia. Setiap daripada orang kata tenaga pengajar akan mengajar daripada A to Z, daripada awal benih sampailah dapat hasilnya. Mungkin boleh kongsi kepada kita apa agaknya silibus? Kita memang pernah belajar jenis tanah, pemilihan biji benih, merawat biji benih sebelum tanah. Dan lepas tanah kita akan buat semaian, transplant. Dia ada step by step. Jadi menarik kisah Cik Rani kita di Mardikop Academy yang ramai yang tak tahu sebenarnya Mardikop Academy ni bukan sekadar tempat kita belajar teori tapi kita juga buat praktikal, turun sendiri ke lapangan untuk merasai sendiri pengalaman orang kata menanam benih sehinggalah menuai hasilnya. Ni cerita pasal suasana ya. Adakah sepanjang masa duduk bawah matahari terik ke? Oh, tak ada. Ataupun macam mana? Mungkin boleh bagi gambaran kepada kita punya penonton. Belajar pertanian ni macam seminggu 3 hari kita turun lapangan. 2 hari tu teori dekat dalam kelas. Apa yang kita belajar dalam kelas tu, itulah yang best part. Kita belajar dalam kelas, terus kita buat dekat lapangan. Kita dapat rasai. At the same time, kita boleh apa yang kita belajar tu, kita buat kerja dekat lapangan. Dengan pemantauan dengan kita punya coach-coach. Sebab kalau kita belajar teori je, kita tak nampak dia punya orang kata nak merasai kan. Kalau kita cakap contoh jenis-jenis tanah kan, tanah gambut yang mana satu kan, ada belajar juga tekstur yang macam mana. Bila turun lapangan tu baru kita nampak, baru kita dapat rasa sendiri. Mungkin aktiviti-aktiviti yang paling mencabar ataupun orang kata paling menyeronokkan yang tak boleh dilupakan. Apa yang paling mencabar? Tu bagi saya pertama sekali yang turun padang tu lah. Cabaran tu macam contoh. Pilih satu biji benih, tanam. Lepas tu yang tu tak jadi. Saya tak putus asa. Saya buat lagi. Sampai jadi. So kesilapan tu saya akan tanya daripada coach saya. Saya pilih tu salah ke? Ataupun saya merawat biji benih tu salah ke? So dari mana saya tanya, saya buat dengan betul lah. Dan the second time tu I will do the right. Itu yang sepatutnya kita belajar daripada proses orang kata pertanian ni. Yang lebih penting adalah proses tu cari ni. Proses tu. Ya, proses memilih biji benih, merawat. Dan kalau kita tak boleh jangka kan, tak ada jaminan yang benih kita tu akan hidup dan subur. Itu yang nak dikongsi dengan semua, betul tak? Akhirnya kalau kita banyak bersabar dan menunggu pada waktunya, kita akan dapat hasil yang diinginkan. Jadi kita akan berehat seketika di Tani Podcast edisi khas, iaitu kita akan bercerita dengan inspirasi tani wanita, figurah-figurah hebat bersama dengan Cik Rani. Kita akan kembali selepas ini, Tani Podcast musim kedua.
Baik, kembali lagi dalam Tani Podcast musim kedua. Edisi khas, iaitu edisi yang kita tampilkan orang kata figura-figura hebat daripada kalangan wanita dalam bidang pertanian. Macam mana Cik Rani? Okey tadi minum kopi? Okey. Okey, makin segar. Jadi kita nak tanya juga dengan lebih lanjut Cik Rani kita lah. Sebab ramai yang tertanya-tanya ni, belajar kat Madikop Academy ni bukan bukan calang-calang orang. Only the chosen one yang boleh masuk Madikop Academy. Cuma nak tanya jugalah, awal-awal dulu bila decide nak masuk orang kata bidang pertanian ni, apa persepsi ataupun pandangan ahli keluarga Cik Rani sendiri? Adakah mereka ni orang kata menentang tegas ataupun fully support untuk join? Saya punya parents saya sangat bersyukur. Dia memang supportive. Supportive? When saya cakap saya nak masuk pertanian, saya nak belajar benda baru. Cakap okey boleh. Sebab jarang-jarang kan ada family yang lagi-lagi bidang pertanian ni kan. Yeah. Apa antara perkataan ataupun respon daripada family sendiri? So once saya beritahu saya nak masuk under Madikop, nak belajar mengenai pertanian, my family cakap, you boleh, you pergi. Kalau as long you minat, you sanggup boleh buat kerja bawah panas tu, you pergi je, buat je. Sanggup. Kalau sanggup jalan. Jalan je. Kalau tak sanggup patah balik. Macam tu. Tapi bagi saya macam betul lah sokongan family pun antara So sokongan family tu bagi saya supportive lah. Support system yang kuat daripada family. Apa yang dikatakan oleh family sendiri? Apa perkataan yang Cik Rani bagi tahu untuk convincekan family Cik Rani sendiri? Yang kata bidang pertanian ni ada jaminan masa depan. Okey, dekat luar sana ramai orang ingat pertanian ni tak ada macam tak ada future. Tak ada future. Sebab pertanian ni tanam, korek tanah gitu je kan. Tapi bagi saya, bagi Rani, pertanian ni memang dia luas. Ada banyak. Ada teknologi dan ilmu. So daripada tanam tu kita boleh tuai. So boleh dapat hasil. So I explain to my parents. So dia pun faham lah. Oh, ada guna teknologi juga dalam. Mungkin boleh kongsi kepada penonton. Okey, pertanian ni teknologi yang saya baru belajar adalah teknologi IoT system. Lepas tu fertigasi, batas, cantasan. Ada banyak. So ini adalah yang saya belajar di under Madikop Academy lah. Ada beza ke cara tanam perbezaan setiap ni ke sama je semua? Tak, dia ada lain. Contoh bagi yang saya buat sekarang ni golden sweet melon. Dia kita kena pilih benih yang baik lah. Macam mana pilih? Ada size ikut size? Ya, ada yang size, ada yang itu pun ada cara juga. Cara untuk semai, cara untuk tanam biji benih pun ada cara juga. So sebelum nak tanam biji benih tu pemilihan biji benih. Pemilihan biji benih, rawat biji benih. After rawat baru kita tanam ke tray semaian. Benih macam mana yang dikatakan yang orang kata betul-betul berkualiti yang boleh dilakukan proses mana? Besar ke, kecil ke, macam nak tahu? Dia benih saiz biasa. Saiz biasa. Lepas tu kita pilih lah benih yang cukup matang, benih yang sempurna, nampak cantik, tak ada yang macam bengkok-bengkok. Kita pilih macam tu. Barulah kita lakukan proses untuk tanaman pula. Kemudian proses selanjutnya mungkin? Selepas tanam tu kita akan simpan dalam rumah semaian selama 3 hari. So after kita untuk tumbuh bercambang lah. After bercambang kita pergi ke tunjukkan matahari untuk keluarkan daun 2, daun ketiga. After that baru buat transplant ke polybag. Ini yang tak semua dapat dekat luar sana, pembelajaran secara terus. Daripada kita belajar teori, kita terus ke lapangan dan orang ingat macam tanam ni pandai-pandailah hidup sendiri kan. Tak, bukan semudah tu Cik Rani Bukan macam tu. Bukan macam tu. Dia ada proses. Kalau kita mengikut proses tu, kita boleh dapat hasil tuaian yang baik kan. Kalau kita lihat komuniti orang kata berbangsa India ni, majoritinya memilih untuk menternak berbanding bercocok tanam. Dan Cik Rani sendiri kenapa memilih untuk bercocok tanam berbanding dengan melakukan pertanian? Sebab dekat luar sana tu ramai society Indian memang peternakan. So why not saya nak try ke
pertanian. Lagipun saya minat dengan bidang pertanian. Faham. And then lagipun saya tak berapa suka pergi jaga lembu, kambing gitu. Kalau pertanian ni, daripada biji benih kita jaga. Hari-hari kita tengok, dah tumbuh dah. Dah ada daripada 2 daun ke 3 daun. 3 daun. Gitu lah. Dari segitu. Lagipun saya, first of all, saya minat dengan pertanian. Wow, dia kata melayan pokok dan kebun lebih elok daripada melayan haiwan ternak, ya, kan? Betul. Diorang ni orang kata diorang ni banyak karenah tu susah juga. Mungkin tu antara salah satu sebab kenapa Cik Rani memilih bidang pertanian. Mungkin respon masyarakat pula macam mana? Di community, respon masyarakat bila kawan-kawan ke kan Cik Rani sendiri, bila Cik Rani terlibat dengan aktiviti pertanian ni, apa respon mereka? Ada yang nak join sama ke, atau ada ahli keluarga yang ada ahli keluarga yang ada juga. Kakak saya pun masuk juga dengan pertanian. Kakak masuk juga. Ya. Dia baik ikut turun-temurun ke apa? Mungkin nampak ada minat yang sama minat ke? yang sama. Family sendiri memang minat bertani atau macam mana? Family minat juga. Tapi tak terlampau fokus kepada tu lah. Terlampau fokus. Nanti sampailah Cik Rani yang sendiri ke depan dalam bidang pertanian ni. Okey. Itu antara yang dikongsikan oleh Cik Rani kita di apa yang telah pun dipelajari di Merdikop Academy dan juga diimplementasikan dalam ruang kehidupan beliau. Banyak lagi kita nak kongsikan, tapi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Tani Podcast edisi khas. Selamat kembali ke Tani Podcast musim kedua, edisi khas Inspirasi Tani Wanita. Kita kembali bersama Cik Rani kita. Macam mana Cik Rani? Okey, masih bersemangat untuk sama-sama makin bersemangat. Banyak cerita nak dikongsikan bersama anda semua, khususnya wanita-wanita dan juga orang kata anak-anak muda di luar sana yang masih dahagakan orang kata motivasi, cerita-cerita inspirasi. Jadi kita nak tanya juga Cik Rani, dalam orang kata tempoh bercocok tanam bidang pertanian, join pula Merdikop Academy, mungkin ada somebody ataupun orang yang menjadi sumber inspirasi utama Cik Rani untuk terus percaya bahawa bidang pertanian ni ada masa depan. Siapa agaknya sumber inspirasi? Ada? Siapa Atuk saya. Atuk sendiri? Ya, atuk sendiri. Mungkin boleh cerita sikit bagaimana? Atuk saya dia ada ladang. Ada ladang? So masa saya kecil-kecil tu ikut atuk saya. Naik motor, ikut pergi kelapa sawit. Pergi ke ladang. Masa nak membaja tu, saya pun ikut juga. Ikut sama. Rasa saya pun tabur baja tu. Awak pun tabur baja sendiri. Maksudnya daripada kecil lah dah rasa pengalaman. Rupa-rupa kisah rupa-rupanya ada ladang kelapa sawit. Patutlah orang kata dia punya semangat atau minat dalam bidang pertanian tu mengalir kan. Mungkin boleh kongsi kepada kita sini pengalaman manis bersama dengan atuk yang menjadi sumber inspirasi untuk terus dalam bidang pertanian. Saya belajar dekat Pahang. Belajar atuk. Saya duduk dengan atuk. Dia ada ladang kelapa sawit. Dekat Pahang, Jengka. Okay. So masa cuti Sabtu Ahad tu saya ikut atuk saya. Naik motor pergi ke kelapa sawit pagi. So bila panas berhenti jap. Lepas tu sambung balik. Dan juga dia bukan setakat dia buat ladang je. Dia buat kebun juga. Ada kebun juga. Dia tanam bendi. Itu tanam dia. Awak pun tolong sekali lah tanam. Ya, saya pun tolong sekali. Faham. Cuma nak tanya, ni pergi sebab atuk suruh ke atau pergi dengan rela hati? Pergi dengan rela hati. Inspirasi daripada tengok atuk tu. Inspirasi daripada tengok atuk. Sampai sekarang atuk masih ada lagi lah? Ada lagi. Ladang kelapa sawit pun ada lagi? Ada lagi. Apa orang kata pengalaman ataupun pembelajaran paling berharga yang Cik Rani belajar daripada atuk sendiri? Dia semangat. Semangat walaupun dia sampai sekarang pun dia pergi juga ladang. Sampai sekarang? Umur atuk dah berapa tahun? Sekarang 76 tahun. Tapi tak adalah macam kerja keras macam dulu. Dia ada pekerja lah. Tapi dia pergi juga. So atuk pun boleh buat, why not saya tak boleh buat? Ya, betul. Macam tu. Itu yang orang kata bagi semangat dekat kita untuk terus ke depan kan. Untuk ada ladang kelapa sawit ni bukan satu perkara yang mudah kan. Betul. Katanya ada ternakan. Ya, atuk bukan setakat ada kelapa sawit je. Dia ada peternakan juga, dia ada bela kambing. Bela kambing. So daripada kambing tu baja
baja yang digunakan untuk macam tanaman bendi, terung tu diambil daripada baja kambing tu lah. Dibuat baju organik. Ya, diambil najis tu dibuatkan baju organik untuk tumbuhan yang terung bendi tu. Maksudnya Cik Rani melalui proses sendirilah menghasilkan baja organik sendiri. Nampak? Sebenarnya pendidikan tidak formal pun kadang-kadang boleh memberi orang kata pengalaman kepada kita untuk orang kata bertani kan. Tak ada apa yang mustahil. Cuma ketika ini ruangnya lebih besar. MyRecord Academy ada, mungkin bagi nilai tambah kepada Cik Rani sendiri kan untuk lagi. Dulu dah ada knowledge, sekarang tambah lagi knowledge kan. Cerita pasal bila knowledge dah bertambah ni, mungkin ada future plan sendiri. Apa agaknya orang kata perancangan Cik Rani ke depannya dalam bidang pertanian? My future plan, lepas habis program pengusahaan tani muda, saya akan dapat sijil kemahiran Malaysia tahap 3. SKM 3? Yes, SKM 3. Once saya dapat SKM 3, my planning saya nak buat ladang sendiri. Saya nak tanam, dalam idea buat masa sekarang ni, saya nak tanam cili. Why saya pilih cili adalah cili ni in market dia harga pasaran dia tinggi. Dan juga masih, kalau contoh saya dah tanam cili, saya bawa cili tu pergi ke market, tak ada orang nak cakap tanam. Dia memang ada orang nak beli je. Memang ada orang kata permintaan tinggi lah. Ya, permintaan tinggi. Memang in market tu macam tu lah. Ladang kecil dan tanam cili. Proses nak tanam cili ni macam mana proses? Mudah. Mungkin kat luar sana tak tahu. Saya sebab saya beli kat kedai biasanya tak tanam. Proses tanam cili tu nak kata mudah tu bukan mudah. Dia kena jagalah, cara jaga dia. Pembajaan, bancur racun tu semua dia ada proses dia. Faham? Jadi kedepannya nak buka satu ladang kecil, tanam cili, kemudian dipasarkan. Ya. Baik, itu ada antara orang kata satu cita-cita yang tinggi dan kita lihat dan kita sama-sama doakan semoga Cik Rani kita dapat teruskan bidang pertanian ni dan memberi pulangan kepada masyarakat setempat. Cik Rani, kita nak cerita lagi. Kita nak korek lagi cerita-cerita Cik Rani ni kan, from heart to heart. Bukan heart ni tak kepada penonton kan. Kita nak tahu juga kan, bila cerita pasal pertanian dan sebagainya, macam mana pertanian boleh mengubah seorang Rani? Adakah karakter tu berbeza? Tiba-tiba dengan kakak orang tak dapat beza, ini kakak ke, ini adik ke, atau macam mana? Lagi bersemangat, lagi yakin ke apa? Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni kita penonton-penonton di luar sana tak tahu. Di sebalik pertanian ni juga membina satu karakter yang kuat dalam diri. Mungkin boleh kongsi apa nilai tambah atau perubahan dalam diri sendiri? Jadi lebih disiplin ke atau macam mana? Ya, dalam pertanian ni memang kena berdisiplin. Dan juga kesabaran. Semangat tu adalah main point. Kita kena semangat kalau nak buat sesuatu. Nak tanam biji benih pun kita kena semangat. Takkan macam ambil jadi ke tak jadi gitu kan. Kita kena betul-betul semangat. Okey, ni akan jadi. Yang tak jadi tu lah belakang cerita lah. Masa nak tanam tu memang kita punya dalam hati tu memang semangat. Ni betul-betul nak akan jadilah. Kena tumbuh. Macam tu. So, dan juga kena sabar. Takkan hari ni dah tanam, esok jadi ke tak? Jadi kena sabar 3-4 hari ke, baru kita akan nampak percabaran biji benih tu macam mana. Betul, semangat juang yang tinggi dalam bidang pertanian ni kena kuat. Dan mewakili suara wanita dan anak muda. Apa pesanan kepada anak-anak muda di luar sana yang nak memulakan bidang pertanian tapi dia tak tahu nak mula macam mana? Mungkin ada pesanan kepada anak-anak muda yang minat tapi tak tahu. Apa pesanan dia kata Cik Rani nak bagi kepada anak-anak muda di luar sana? Okey, untuk anak-anak muda terutamanya komuniti India. So jangan takut dengan pertanian. Jangan takut dengan pertanian. Sebab ramai orang ingat pertanian ni tanam nanti rugi, tak dapat apa-apa kan. Actually pertanian dia luas. So dia ada banyak. So dengan semangat, minatlah dengan pertanian ni. Sebab Cik Rani sendiri percaya bidang pertanian ni boleh
bagi peluang pekerjaan yang baik Ya, kepada betul. anak-anak muda di luar sana. Ada lagi Cik Rani nak dikongsikan kata-kata akhir kepada penonton-penonton setia Tani Podcast kita edisi khas? Sebab edisi khas ni memang kita bawa wanita-wanita hebat je. Mungkin last word daripada Cik Rani sendiri kepada kita punya penonton. Last word daripada saya untuk anak-anak muda terutamanya komuniti India, jangan takut masuk dunia pertanian moden. Banyak peluang teknologi baru dan bisnes yang boleh dapat jana yang tinggi dengan pertanian ni. Itu dia kata-kata seorang anak muda yang berjaya membuktikan gulungan ijazah tu bukan segala-galanya. Yang penting adalah semangat, keberanian untuk terus maju ke hadapan. Tidak kira dalam apa jua sektor, khususnya dalam bidang pertanian. Terima kasih banyak Cik Rani sudi bersama dengan kita hari ini dalam Tani Podcast edisi khas Inspirasi Tani Wanita. Jadi buat penonton setia Tani Podcast, jangan lupa terus kongsikan, komen, like dan share kita punya sesi perkongsian bersama dengan usahawan muda kita hari ini, Cik Rani, dan kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.